Abang tahu. Dah tu? Tak apalah. Kalau abang nak sangat ikut jemaah, saya nak macam mana kan? Saya stay je lah kat sini. Tak. Sayang pergi. Bawa Dahlia sekali. Abang izinkan. Tapi saya nak jawab apa pula dekat Mami kalau dia tanya kenapa abang tak datang. Abang pergi madrasah dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedudukan uri Puan Aminah masih sama. Masih menutup sepenuhnya laluan cervix. Doktor, ada apa-apa lagi yang saya boleh buat ke? Doktor cakap je dengan saya. Selama ni memang saya duduk kat rumah je, doktor. Saya bed rest hari-hari, saya tak gerak banyak pun. It's okay, Puan Aminah. Based on keadaan sekarang, saya cadangkan kita setkan satu jadual pembedahan caesarean pada usia kandungan 36 minggu. Minta maaf, doktor. 36 minggu bukan pramatang ke? Selamat ke untuk bayi itu lahir awal? LSCS adalah satu-satunya option yang Puan Aminah ada sekarang ni. Jadi, jangan risau. Saya janji, saya akan pastikan kaedah ini adalah lebih selamat untuk Puan Aminah. Terjerat lalu dibeban pilu hatiku. Kenapa orang kena ikut ibu? Orang tak nak. Orang nak ikut mami. I know sayang. Tapi ibu awak dah sampai depan rumah atuk. Nak macam mana kan? Tak nak. Nak ikut mami. Okey. Macam ni. Mami dah sampai KL. Mami ambil Dahlia, okey? For now, Dahlia ikut ibu. Alright? Okay, mami. Jom, cepat. Jom. Berat tak? Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak payah bangun. Duduk je. Tak payah nak gerak sangat. Hai. Bosanlah. Hari-hari aku duduk je tau. Nak kematu dah aku ni. Sally, aku letak beg kau dekat sini. Okay. Sayang, saya ikut Along keluar Huruj boleh? 2-3 malam je. Boleh? Tapi ada syarat. Awak kena izinkan saya keluar dengan Sally juga. Tapi sayang, awak kan... Adam, dia dah plan benda ni daripada I kat rumah lagi. Izinkan je lah dia. Tak apa, I jaga Minah tak reti duduk diam ni. Alah, lagipun nanti Sam pun ada sekali. Okay, nanti ramai nurse-nurse saya ni nak jaga saya. Okay, awak jangan risau. Please. Terima kasih. Tersemat dalam kalbuku, hanya dirimu yang aku perlu. Bahagianya bila denganmu. Sering kau yang aku rindu. Di langit mimpi datang bertamu, merangkaikan kasih yang teraku. Jangan kau pernah merasa seharu.
nak makan kat sini. Tak. Lepas ni nak jalan nak? Okay. Lepas ni, aku nak pergi... Okey tak? Aku okey. Tak apa. Jerit-jerit, menjerit-jerit. Tu je lah kerja kamu kan? Boleh tak diam? Mama penat lah. Firdaus nak makan. Firdaus lapar. Lapar, Firdaus? Mama baru je bagi kamu makan tau. Apa yang kamu lapar sangat ni? Firdaus nak Kak Dahlia. Nak maklum. Firdaus, diorang semua tak ada kat sini. Kita dua je ada kat rumah ni. Jangan nangis, jangan mengada. Nak Umi. Tu Umi pula. Kamu ni memang nak kena lah. Kamu ni kenapa? Baru 1 jam Umi tinggalkan Firdaus kat rumah ni. Dah menangis budak ni. Umi, Hazika penat lah Umi. Tak habis-habis. Nak itu, nak ini. Nak susu lah, nak pergi tandas lah, nak makan lah. Kalau ia pun penat, janganlah tengking budak sampai macam tu. Dia budak lagi, Zika. Dia tak tahu apa pun. Dia tak tahu apa-apa sebab Umi dengan Walid manjakan sangat. Bagi muka dekat dia. Ngada macam ni. Astaghfirullahalazim. Sampai ke situ pula kamu ni. Tak apalah kalau ya kamu penat sangat, dah letih sangat, kamu pergilah berehat kat dalam ya nak. Bila nak? Adik dalam perut ibu tu girl kan? Pandailah Reka ni. Reka nak nombor di Rapunzel boleh? Rapunzel? Yang rambut panjang tu? Semalam Reka tengok dekat TV cantik. Ya, Rapunzel tu memanglah cantik. Tapi, Ibu rasa nama dia tak sesuai lah sayang. Alah, Reka suka nama tu. Ni lah ibu, boleh lah. Macam-macam Boleh lah. Okey, tapi sekarang ni Reka kena sleep dulu, okey? Janji dulu. Ni anak bijak ibu ni. Okey, ibu janji, okey? Okey. Okey dah, Reka sleep. Nak tahu terbang? Kapal terbang? Saya ibu ambil. Ibu, cepatlah ibu. Ibu, cepatlah. Ya sayang, sekejap. Ibu ambil ya. Sayang. Ya Allah. Sayang ibu. Sayang ibu jangan macam ni. Ya Allah. Ya Allah. Sam. Mia. Mia. Astagfirullahaladzim. Salih. Astagfirullahaladzim, Mia. Mia. Aku dah cakap dia tengok kamu tadi. Sakit. Kita buat lagi sebentar. Allah Akbar. Selesai. Adam. Aminah mana? Aminah kat dalam lagi. Cik Adam. Doktor,
Keadaan isteri saya macam mana? Sepi, aku